Kesimpulannya para jemaah sekalian, untuk melahirkan pekerja manusia yang berintegriti ni ada 3 tiang asas. Pertama, autoriti. Apa tu autoriti? Bos kena bagi kuasa penuh untuk dia buat kerja dia. Ni kadang-kadang suka marah, bebel, komen pekerja dia. Sebab tu dia takkan develop. Dia gini ya, kenapa bos asyik bebel, marah-marah? Semua salah, semua tak kena. Kesan perbuatan itu, bos tidak memberikan autoriti pada pekerja. Sebab tu pekerja kerja dengan separuh hati je, tak pernah naik dia punya sifat integriti dia. Betul tak? Campur tangan, sibuk. Wahai bos-bos sekalian, kita bebel sebab apa? Sebab kita nak cara kerja dia copy paste kita, betul? Maka tak adil. Kita berada pada level sekarang dengan masa 10 tahun kita ambil, betul? Kita 10 tahun, tiba-tiba kita nak tekan tim kita kerja macam kita yang baru bekerja setahun, 2, maka tak betul. Tak boleh, tak adil. Satu, ringkas. Yang kedua, kena ada accountability. Untuk melahirkan sifat integriti, kena ada tiang yang kedua, iaitu accountability. Apa tu accountability? Kena clear siapa yang akan dipersalahkan kalau salah buat kerja. Yang ketiga, kena ada credibility. Kena ada responsibility. Apa tu responsibility? Kena clear siapa yang sepatutnya kena buat kerja. Nanti dia bertindih. Orang yang patut kena buat kerja, dia delegate pada orang lain juga. Orang tu buat tak perform, tak faham, tak clear apa roadmap dia, apa tujuan objektif. Tu yang jadi cacah merbak. Akhirnya bos salahkan tu, salahkan dia, orang ni salahkan orang tu, tak clear. Maka bila mana budaya culture ini berlaku dalam mana-mana organisasi, masjid ke, tempat kerja, syarikat ke, perniagaan ke, maka sebab itu tak pernah terlahirnya pekerja umat Islam yang mempunyai sifat berintegriti. Jemaah sekalian,